Aku bunyi nafas awak ke? Kau tak payahlah nafas kat situ, bau hidung. Biar first je orang dengar awak, orang dah macam, Puteri Gunung Ledang. Tak sampai. Awak tak boleh buat do, awak pergi dekat mi. Okay. Sekali lagi. Kendati pun masa silam sempat menyelami diri. Masa silam sempat menyelami diri. Semua ini sudah puas berberlangsung kau manja. Dia bukan lenggok tau, dia ada gemesik macam kasar. Maka datanglah wahai atma baru untuk jiwa lara silam. Hadirlah maya pada baru untuk penyang lara. Padamu setiaku sampai liang hayat. Tarik je. Boleh. Sampai liang hayatku. Okey, sedap. Cuma hayat tu nak lenggok sikit. Jadilah samuraku, peneman setiaku, sampai liang hayatku. Okey. Tiklah ke semua cerita-cerita. Tak clear. Berarti cikgu saja pakai apa? Kesuma. Kusuma Puspita Jelita. Urutan jelaskan. Lepas tu jangan banyak sangat lenggok. Tak apa. Chorus dia bukan chorus irama Malaysia. Biasa je. Nak tambah lenggok boleh tapi sikit-sikit. Bila pertama je cikgu dengar chorus dia, cikgu dah terbayang. Ala ni pernah semput dekat JB lepas nyanyi. Terpaksa simpan inhaler. Aduh sayang, akulah. Si bunga ngembang bermekaran di kelopak tangan sayang. Indah rupawan sayang, petiklah kesuma Puspita Jelita. Si bunga ngembang bercahaya di kelopak tangan sayang. Indah rupawan sayang, petiklah kesuma Puspita Jelita. Aduh sayang, usah-usahkan kuana. Aduh sayang. Ni kena buat. Kalau tak nanti kita punya markah kurang dengan yang budak yang contoh Musalmah Manis. Boleh selalu diorang syair kan. Kita terbalik kan. Kita kat hujung. Tunjukkan awak punya irama Malaysia. Bagi tahu orang yang kita dalam pertandingan irama Malaysia, saya nak tunjukkan lenggok saya.